Apabila kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan, adakah anda akan terus berbelanja ataupun gunakan peluang ini untuk tambah simpanan? Jika sebelum ini anda mampu untuk survive dengan gaji RM1,500, ini bermakna dengan kenaikan gaji RM200 membolehkan anda untuk menabung. Jika sebelum ini anda boleh survive tetapi selepas kenaikan gaji anda masih tak boleh adakan simpanan. Ini adalah kerana anda tidak mempunyai habit menabung. Asas kekayaan adalah dengan menabung. Simpanan yang berjaya adalah simpanan yang perlu dipaksa dan dilupakan. Emas adalah medium simpanan terbaik bagi yang ada masalah untuk menyimpan dan sesuai untuk belajar membina tabiat menyimpan. Apabila anda simpan duit, anda tahu berapa duit yang anda ada. Tetapi bila anda menyimpan emas, anda selalunya hanya tahu berapa gram emas yang anda ada tanpa mengira berapa jumlah nilai simpanan emas anda. Jika anda sudah bersedia untuk adakan simpanan paksa dan tidak mudah bocor, mulakan simpanan emas anda dengan mengisi borang biru sign up di bawah dan saya akan daftarkan akaun Public Gold anda secara percuma dan bimbing anda dalam langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan.